Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasa Oren Express kembali bersama saya Mizi Muhammad Zain, dan kita telah pun bersama dengan Datuk Banduri Aris berkenaan dengan sumbangan PMS Lestari kepada komuniti. Tapi kali ini kita nak tahu sikit berkenaan dengan teknologi dan juga sistem. Yang mana PMS Lestari ni sedia maklum menggunakan satu sistem, tapi kita kena tanya pada yang pakar apa pandangan beliau berkenaan dengan sistem itu sendiri. Jadi kita terus bersama dengan Encik Syamsuri Jasri Abdul Rahman, CEO FGV Prodata. Assalamualaikum Encik Syamsuri. Baik, selamat Hari Raya. Selamat Raya. Okey. Jadi kita terus saja dengan soalan kita berkenaan dengan SPMS dan juga RISE. Apa tu? Okey. SPMS dan RISE. SPMS tu adalah sistem Smart Plantation Management System. Betul. And RISE ni adalah sistem core, sistem di dalam Felda. Platform ni adalah SAP. Okey. Dua benda yang berbeza, dua benda sistem yang berbeza. Okey, saya sentuh dulu pasal SPMS. SPMS ni adalah sistem yang mana kita wujudkan atas dasar untuk mendapat satu platform yang membantu kepada operasi peladangan. Oh, okey. Yang mana sistem ni kita wujudkan supaya ianya dapat menjadikan satu platform yang boleh memberi maklumat yang tepat, yang jitu dan membantu operasi peladangan. Saya sentuh pasal SPMS dulu. Perkara yang pertama, SPMS apa yang dah dilakukan adalah satu, kita nak memastikan semua maklumat yang ada mengenai operasi peladangan. Contohnya dirian pokok, keadaan kesihatan pokok tu sendiri. Jadi benda-benda ni adalah transparan kepada peladangan. Untuk peladangan pula, kegunaannya adalah untuk memastikan bahawa apa yang dibuat adalah operasinya adalah tepat dengan maklumat yang tepat. Perkara yang pertama, yang mula-mula sekali bila kita buat SPMS ni, kita fly drone dan kita dapatkan mapping dan kita buat tree count. Jadi yang kita tahu dia pakai UAV. Unmanned Aerial Vehicle, ya betul, drone. Kita pakai drone, di mana kita ambil dan kita pastikan setiap bilangan pokok tu betul. Bukan setakat di lot peneroka tu sendiri, tetapi di seluruh kerancangan. So tak ada dalam orang kata main agak-agak pokok tak ada. Ini tepat. Dan setiap peneroka akan tahu berapa jumlah pokok yang dia ada. Kenapa ini perlu? Sebabnya adalah untuk memastikan bahawa kos operasi ladang yang kita kenakan kepada peneroka ataupun yang kita buat adalah kos yang betul. Jumlah jumlah baja yang diperlukan adalah mengikut berapa jumlah pokok yang mereka ada. Itu yang kata tadi Tok Leh agak-agak lah kan. Maknanya kalau kata 10 pokok, ini banyak dia. Ini banyak. Jadi kosnya pun yang kita akan cari adalah kos yang sangat tepat. Yang sepatutnya. Bukan kita main agak-agak. Dari segi penjimatan, bila kita buat SPMS, pada permulaannya sendiri, kita dah menjimatkan penggunaan baja itu sendiri. Which is bukan sebab kita kurangkan keperluan baja, kita kurangkan berdasarkan ketepatan data itu sendiri. Maknanya tiada lagi yang tersisa. Betul. Tak ada lagi isu buang berlebih-lebih, buang baja betul. tak ada lah lebih-lebih. Jadi cukup-cukup untuk pokok ni. Jadi penjimatan dia ni perlu dipastikan, tapi apa yang saya tahu adalah kiraannya lebih kurang 23 juta pada tahun pertama. Pengurangan. Itu kos. Lepas tu bila kita dah buat yang ini basic, lepas tu seterusnya ada kita enhancekan lagi pengawalan dari segi kerja-kerja ladang. Dan kita ketahui apa kerja-kerja ladang yang berlaku semua. Dan juga keadaan pokok tu sendiri. Jadi menggunakan teknologi, kita pakai
telefon ataupun tab saya, penyela-penyela ladang, pengeluar rancangan boleh tahu apa yang berlaku di dalam ladang. Boleh tahu pula pusingan dia dah berapa kali, benda semua. Betul. Dia boleh pergi ke dalam ladang dengan maklumat yang dia ada. Maklumat di jari lah. Di tangan. Okey. Jadi kita nak tahu pula, orang kata pulangan dia dalam PMS Lestari ni. Untuk SPMS dan juga RISE ni, pulangan dia ataupun aplikasi dia ke atas PMS Lestari di sini. SPMS tu satu benda perkara yang inisiatif yang dibuat untuk kita bagi pulangan kepada peneroka. Betul. RISE pula adalah something yang kita pastikan semua charge, semua perbelanjaan semua dikira secara yang betul dan tepat. Bukan kata dulu tak tepat, cuma yang ini adalah lebih tepat, lebih baik. And saling membantu antara SPMS dan juga RISE. Dan juga untuk melengkapi. Ini untuk melengkapikan lagi ada perkara-perkara yang mungkin ada gap, ada jurang. Dan kita nak memastikan bahawa tak ada ketirisan. Itulah kami into PMS ni yang datang. Jadi kita sekarang apa yang dah ada, PMS ni akan melengkapkan lagi. Jadi kita boleh jejak kenderaan, kita boleh pastikan bahawa pusingan data pokok yang ada ni membantu kepada PMS. Jadi kita tahu boleh fokus berapa yield yang boleh keluar dan juga PMS ni akan pastikan bahawa yield yang nak ada ni akan dikater oleh secara PMS tepat. Secara tepat. Dan PMS ini memastikan juga bahawa ada keperluan-keperluan untuk peneroka menerima cash. Itu yang ditunggu-tunggu. Yang boleh dilaksanakan di PMS itu sendiri. Dan itulah. Jadi dia melengkapkan the full cycle. Maknanya dia kalau kata kita sebut tu dia tiga sekali lah. SPMS, RISE dan juga PMS Lestari. Maknanya saling melengkapi. Pelaksanaan yang untuk kereta sebahagian daripada yang mungkin boleh berlaku ketirisan, boleh melakukan kerugian kepada peneroka. Jadi secara tidak langsung dengan pelaksanaan dan juga penggunaan SPMS dan juga RISE ini dapat mengurangkan ketirisan itu sendiri. Yang orang kata sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, sebanyak-banyaknya memberi orang kata kerugian lah, kan, termasuk kepada Felda dan juga mungkin kepada peneroka itu sendiri. Sebab yang kita nampak sekarang ni dengan pelaksanaan PMS Lestari ini, kita mendukung hashtag dari peneroka kepada peneroka itu sendiri. Jadi insya-Allah pada 17 ni Cik Samsuri turun 17 insya-Allah saya akan ada. Mungkin ada persoalan-persoalan yang berkaitan, boleh terus jumpa Cik Samsuri ataupun tim saya sendiri akan berada di sana dan untuk memberi penjelasan, mengetahui lagi detail. Apa itu SPMS, apa itu RISE, macam RISE itu sendiri kita dulu mungkin ada yang tak faham tak faham dulu. Macam RISE ni dia sangat baiknya sebab kita dah improve banyak benda, especially bila kita boleh mengeluarkan penyata untung rugi dari peringkat wilayah sampai ke rancangan dan sampai ke peneroka itu sendiri. Dan bukan itu saja, kita dengan RISE ni juga kita telah pastikan bahawa penyata hutang peneroka itu sendiri adalah betul. Adalah betul. Maknanya telus tiada lagi orang kata pindaan-pindaan dan sebagainya. Okey. Jadi itu saja untuk Rasa Orient Express kali ini bersama dengan Cik Samsuri Jasri. Kita jumpa lagi untuk sesi akan datang tapi masih dengan konteks PMS Lestari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.